Assalamualaikum semua. Okey, resipi kita hari ni adalah mini cupcake sesuai untuk acara keramaian ya. Okey, pertama kita perlukan 2 biji kuning telur. 1 biji telur bulat. 1 biji vanila. 1 sudu teh. Minyak jagung lagi sedap dia wangi. Kalau tak ada minyak jagung, minyak masak pun tak apa. Kemudian tepung kek air sendiri kita ayak ataupun kita tapis. Okey, dah sudah kita kacau. Kacau aja hingga sepati. Okey, hingga kita dapat adunan seperti ini Okey, dah sudah kita ketepikan dulu. Okey, kemudian kita mixer pula putih telur, gula dan juga cream of tartar. Okey, dah masuk. Kalau tak ada cream of tartar, kita boleh juga letakkan jus lemon setengah sudu teh. Sama je rasa dia. Sebab cream of tartar ni pun dia rasa masam Kemudian mixer hingga kental ataupun menjadi meringue. Okey, kita dah jadi meringue. Kemudian kita campurkan yang pertama tadi. Okey, kita masuklah dalam adunan pertama tadi. Gaul serata begini. Okey, ambil lagi. Buatlah hingga selesai. Ambil semua-semua ni Yang tinggalkan. Nanti kalau tinggalkan sama pula kita tu timbangan kita tadi kan. Jadi so kena ambil semua-semua ni. Okey, beginilah kita punya adunan dah jadi dah Kemudian kita akan masukkan ke dalam cupcake. Kita punya acuan cupcake kita. Okey, saya gunakan ni aiskrim punya cup ni. Kemudian masuk je. Kalau ada piping bag pun bagus juga masuk dalam piping bag dulu. Kemudian kita pipekan dekat kita punya begini. Tapi saya tak ada, saya gunakan tempat aiskrim ni. Buatlah hingga selesai. Okey, so oven adalah 150 kurang 35 minit. Pulang pada oven sendiri. Okey, dah masak Nampak cantik. Kuning. Okey, kita buka kat dalam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Cantik sangat. Lembut. Tengah dia. Cantik kan? So, terima kasih kerana menonton. Selamat mencuba Jangan lupa like, comment, subscribe and share. Sampai jumpa lagi. Bye.